Selamat petang saya ucap kepada semua peminat Pakar Report China. Tadi seterusnya kita kepada video cara bagaimana submit asaman tupih. Seterus kita akan kepada paparan step yang kedua, cara bagaimana kita nak submit cost shipping. Jadi pertama kita kepada website pakarreportchina.com dan kepada bahagian submit cost shipping. Dalam bahagian ini saya akan tunjukkan kita akan bermula pada 1 September 2018 menggunakan cara submit daripada website pakarreportchina.com. Jadi di sini sebelum saya tunjukkan satu contoh daripada member yang submit melalui WhatsApp, dan mulai esok kita akan submit melalui website untuk memudahkan kerja berjalan dengan lebih lancar. Jadi contoh yang pertama di sini untuk submit cost shipping, tarikh untuk hari ini 31 hari bulan, dan member code kita akan isi dengan sempurna member code. Jika anda lupa member code anda, apakah member code anda? Perkara yang paling senang, anda boleh ke paparan 1688.com di bahagian My Ali My Ali. Kemudian barang yang kita telah beli. Barang yang kita telah beli, dan di bahagian paparan alamat. Alamat anda akan nampak dan jumpai member code anda yang bermula dengan S ataupun bermula dengan P. Okey. Kemudian di sini, kemudian email, anda kena perlukan isikan email anda. Email list anda ni salah apa para salah tahu apa, kita akan ke bahagian di sini. Jadi di sini kita kena isikan ini. Lepas tu di paparan list courier company. Kita tengok kepada paparan sini dulu. Jadi di sini ini adalah barang yang kita beli sebab dia masih lagi loading. Sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana kita dapatkan paparan kita di bahagian My Ali. Bahagian My Ali di sini. My Ali kita akan nampak paparan di bahagian sini. Alamat penerima. Jadi di alamat penerima biasa ni di bahagian penerima di sini akan adakan kod member code kita. Kita balik ke sebahagian di sini, courier company. Jadi kalau ikut daripada member yang submit, member saya courier company. Courier company kalau kita nak gunakan yang sudah translate kepada bahasa Inggeris ataupun kita nak copy dalam bahasa Cina pun bolehlah untuk memudahkan saya. Jadi di sini dia akan ada kod. Di bahagian sini dia akan ada kod. Ada kod ini. Smart 802 ke berapa. Dia ada kod di bahagian depan ni. Kita akan nampak ini adalah member code kita. Jadi untuk barang yang kita telah beli daripada bahagian ni, kita beli kepada bahagian My Ali. Kemudian barang yang kita telah beli. Di sini saya tidak menunjukkan paparan yang translate kepada bahasa Inggeris. Sebab kalau jika paparan yang sudah translate ke bahasa Inggeris, kadang-kadang dia loading dengan lambat dan akan menyusahkan kerja-kerja untuk kita copy dan paste. Jadi sebagai contoh, laptop yang dibeli ini telah pun sampai, dan di sini dia ada satu. Kalau kita klik yang ketiga ini, dia adalah menunjukkan paparan transaksi daripada courier company. Di sini kita boleh nampak courier company. Memang ada yang dia menggunakan Google Translate. Bagi saya tidak perlu begitu sebab ini adalah satu paparan yang penting dan kita boleh buat copy dan paste sahaja daripada bahagian di sinilah. Okey, kalau daripada di sini kita boleh tuliskan courier company yang sudah translate pun boleh kita tuliskan. Kemudian VAT number kita boleh isi. Kalau kita tulis sini, ini adalah courier company. Ini adalah VAT number. Kalau kita nak translate boleh juga. Translate to English. Hyundai delivery boleh juga. Jadi adalah VAT number. Di bahagian sini. Kemudian kita boleh isi di bahagian sini. Quantity berapa? Berapa dia berada. Ini kalau kita beli laptop satu, kita tulis satu saja bahagian sini satu. Item. Apa item ni? Item ni kalau kita tengok daripada sini, dia tulis timbre IBM ini panjang kan? Tetapi ini benda produk ini dia adalah laptop. Actually kita cuba laptop sudah cukup sebab kita tak nak tahu apa brand yang nak beli ataupun apa dia bermuda. Kita tulis sebagai laptop.
Laptop boleh sudah. Jadi jika anda beli ini barang ini, kalau dia semua normal, jadi kita pilih normal sajalah. Kalau dalam ada nomor, ada sensitif, so kita akan consider dia sebagai sensitif dalam satu pack. Jadi ini cuma ada satu barang. Mungkin kita ada barang lagi dalam pack, kita boleh klik campur ini dan kita masukkan yang produk kedua. Produk kedua mungkin kita nak teruskan back ini, kan? Jadi kita boleh klik di bahagian sini. Kemudian jika anda masih sesuai dengan translate kepada bahasa Inggeris, anda boleh translate. Dan ini adalah STO. STO. Kita boleh tuliskan STO di bahagian sini STO. STO. Kemudian web number kita boleh paste bahagian sini. Quantity berapa? Kita tengok. Quantity untuk bag ini adalah dibeli sebanyak 3. Jadi kita isikan 3. Jadi ini kita tulis bag lah. Bag. Kalau kita beli bag branded, kita boleh tulis sini bag LV. Okay. Lepas tu kalau benda, contoh pertama adalah laptop, adalah sensitif. Kalau ini bag normal brand, dia bukan sensitif. Tetapi dalam bahagian ini dia sudah ada barang-barang yang dicampur dengan barang sensitif. Jadi di sini kita akan pilih sensitif lah. Sensitif. Ini adalah kita guna pesawat ataupun kita nak guna laut. Kalau guna pesawat, kita pilih pesawat. Di bahagian sini adalah agak penting untuk paparan penerima, alamat dan juga phone number. Jadi sini penerima siapa? Penerima Muhammad Muhammad Zul. Okey. Alamat di sini anda perlu isi dengan baik. Alamat contoh barang nak kirim kepada lot 23 house number 45 Taman Ledo City mana stage Sabah. Okey, Sabah. Kemudian Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Lepas tu country kita boleh pilih ke mana, Malaysia. Jadi Malaysia. Phone number jangan lupa masuk phone number. Kemudian sini note ini agak penting juga. Note ini kalau kita nak ada note yang nak kena tulis, contoh barang ini sila pack dengan rak kayu sebab mudah pecah. Kita boleh tulis di bahagian sini. Kemudian kita akan tik di sini dan submit. Kalau begini biar masalah keluar, kita tengok there was a problem with submission. Error have been highlighted below. Berarti kalau kita tengok pada di sini ni adalah masalah di alamat. Alamat masalah. Di address mungkin sini kita tidak complete tidak complete. Jadi kita kena isikan complete dulu di bahagian di sini. Mungkin sini ada okey, menggatal lah. Dia mungkin di bahagian di sini perlu isi complete. Jadi kita kena completekan. Kemudian tik sekali lagi dan kita jika paparan yang beri keluar selected all image report, kita kena pilihlah bot. Mana ada bot? Saya nampak ada bot di bahagian sinilah. Kemudian kita klik verify. Submit. Kita akan submit. Kalau anda nampak paparan thank, terima kasih borang anda kami sudah terima dengan selamat. Biasanya kalau untuk submission Gossiping sebelum jam 2 petang, daripada Isnin hingga Jumaat. Biasa kita akan siap juga dalam masa hari yang samalah kita akan dapatkan gossiping. Tetapi jika submission anda sudah melebihi jam 2 petang, susah kami dah janji kos pengiraan gossiping akan siap pada hari yang sama. Mungkin akan pada hari yang seterusnya. Kerana perlu ada ingatkan, kita ada 2 warehouse. Warehouse yang paling ramai guna adalah daripada Guangzhou. Dari Guangzhou memang setiap hari tidak ada penerbangan daripada China ke Malaysia. Dan kepada warehouse di Shenzhen, kita setiap hari Ahad tidak ada penerbangan daripada China ke Malaysia dan anda perlu diingatkan. Jadi saya harap tutorial ini anda akan faham dan kita akan seterus menuju ke video yang seterusnya.
cara buat bayaran untuk cost shipping. Kita jumpa di video yang seterusnya.